Ada orang tanya saya, bolehkah jika kita simpan saja emas itu dalam akaun Gap tanpa keluarkan? Baik, konsep akaun Gap atau Gold Accumulation Program sama seperti akaun bank. Cuma bezanya ia disimpan dalam bentuk gram emas. Bolehkah anda simpan tanpa keluarkan emas dalam akaun Gap? Jawapannya boleh. Simpanan emas dalam akaun Gap tiada had simpanan dan tiada cas, walaupun banyak mana simpanan atau berapa lama anda simpan emas. Tetapi saya ingin kongsikan tujuan akaun Gap ini diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk memberi kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul gram emas dengan simpanan serendah RM100. Bukan semua orang mampu untuk membeli emas yang gramnya besar seperti 50 gram yang harganya sekitar RM19,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di akaun Gap, anda juga boleh jual dan arahankan emas tersebut. Tetapi matlamat utama simpanan di Gap adalah untuk dapatkan emas fizikal seperti ini. Sebab emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Dan semestinya simpanan emas bersama Public Gold adalah murah, mudah dan patuh syariah. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.